Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Radin Zainal Mustafa di pagi hari yang mulia ini bersama tetamu undangan saya iaitu Ustaz Syafaat Shonan dalam satu segmen yang amat menarik sekali di MDG Pulse Podcast yang dibawa khas oleh Masjid Darul Ghufran, iaitu menghayati erti kata Hari Raya Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Dengar hari ini Ustaz berpuasa ya? InsyaAllah. Dah berapa hari Ustaz? Dah 6 hari ke dah complete? Belum lagi. Saya ambil sikit-sikit. Saya Sikit-sikit ambil lagi, hari ni Alhamdulillah hari yang keempat. Oh, hari yang keempat. Bagus Ustaz, hari keempat. Kan sekarang berapa Syawal? Saya pun dah lupa. Sekarang hari ni 14 kan? Hari 14 ni 14 Syawal, maknanya 13 Syawal. 14 April. Jadi saya rasa 13 Mac. 13 Mac. Jadi Jadi berapa hari lagi? 13 Mac pula. 13 Mac. Ustaz pun dah tahu. 13 Syawal. 13 Syawal Saya. Jadi tinggal lagi 16 hari. 16 hari. 16 hari insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz dapat penuhkanlah puasa InsyaAllah. Saya punya terror sikit. Saya nak habiskan last 7 days InsyaAllah. Boleh. Ustaz. Dia kena tanamkan azam. Okay, dia jihad sedikit. Tapi yang penting kalau dia sebenarnya ni saya lah. Kalau kita rasa macam nak puasa tu, sahur tu kita bangunkan sahur. Mesti bangun wajib, sahur. Dan yang lebih penting bila dah bangun sahur tu, makan yang benda-benda yang kita tahu akan mengenyangkan kita. Seperti? Kalau saya saya ini saya kalau sama-sama nak ikut insya-Allah boleh lah. Yang pertama saya akan buat oats. Oats. Chia seed. Chia seed Chia seed. Mana mau cari Ustaz? Itu semua ada dekat kedai ada jual. Ada chia seed Oats, chia seed, kurma, okey. dan juga saya letak, nak sedapkan sikit, saya letak Nestem. Yang ni sihat punya sahur dah Ustaz Sihatnya sahur. Tapi sebelum tu saya ada benda lagi yang saya letak. Ada orang kata kau ni macam-macam yang makan ni, macam tak yakin dengan Allah gitu. Memang Ramadan okey. Ramadan kita seteguk air putih, kurma, insyaAllah. Pasal semua orang puasa, suasana lain. Tapi kalau dalam bulan Syawal ni dengan macam-macam makanan yang ada, mungkin orang sana makan. Jadi kita mindset nak kena betul-betul kan straight kita letakkan, kita makan. Contoh kalau lepas makan tadi yang benda ni yang saya blend tu, saya makan. Kalau kita ada nak makan nasi ke apa, silakan makan. Makan, panjangkan kita punya sahur. Jangan sahur mengenyangkan Ustaz mengenyangkan. Lepas tu dengan mindset, ya Allah, kali ni aku nak puasa, kasi aku tahan. InsyaAllah. Okay Ustaz, topik yang amat menarik pada pagi ni Ustaz yang kita akan lalui tidak lama lagi insyaAllah dalam beberapa minggu atau bulan ni, iaitu Hari Raya Haji Ustaz. Dan saya ingin tahu Ustaz, banyak orang tahu Hari Raya Haji dan banyak perbandingan antara Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha. Dan kebanyakan culturally dari segi culture, budaya kita memang ke arah lebih kepada Hari Raya puasa ataupun Aidil Fitri Manakala Hari Haji, mereka always ingat yang Hari Haji tu untuk orang yang berhaji atau time zaman haji je atau waktu haji. Tapi sebenarnya apa erti Ustaz, pengertian yang sebenar sambutan Hari Haji, konsepnya, dan mungkin ada orang yang ingin memahami dengan lebih mendalam lagi konsep Hari Haji Ustaz. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bila kita cakap pasal Hari Raya Haji, kalau dalam Islam atau dalam bahasa Arabnya Idul Adha. Okay. Maknanya Id tu perayaan. Betul. Jadi dalam Islam ada dua perayaan yang kita digalakkan ataupun dianjurkan kita menyambut. Idul Fitr. Fitr ni maknanya makan. Oh, makan Fitr makan Fitr. Okey. Oh, okay, Fitra saya lebih cenderung pada pendapat futur. Makan. Futur. Pasal hari itu 30 hari kita berpuasa. Jadi selepas 29 atau 30 hari berpuasa, lepas tu kita jadi sambut makan-makan. Makan-makan. Okey. Hari kegembiraan. Okay. Feast day. Okey, alright. Tapi Adha ni daripada perkataan udhiyah. Udhiyah ni penyembelihan. Oh, penyembelihan. Jadi hari tersebut, dan kita tahu Hari Raya Haji ni adalah bulan yang ke-12. Betul. Dalam kalender Hijriah. Okay. Jadi banyak orang salah faham, banyak orang yang non-Muslim salah faham, dia ingat hari raya tu hari first month of
the year, Kalender, kalender Hijriah. Tapi sebenarnya bukan Syawal, Muharram. Tapi hari kalender yang terakhir adalah pada Zulhijjah. Betul. Jadi itu satu. Maknanya bulan tu memang dianjurkan orang pergi haji untuk bersihkan dosa-dosa je. Jadi bila masuk Muharram tu maknanya dia dah kembali bersih. Okey. Selain daripada tu, satu lagi amalan yang kita tahu adalah penyembelihan, korban. Ibadah korban. Ibadah korban. Dan saya tahu semua orang kenal kisah yang masyhur atau masyhur lah, kisah yang berdasarkan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saya nak ingatkan bahawa korban yang pertama tu bukan berlaku pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dia berlaku pada Nabi Adam. Oh, sudah itu Itu apabila ni kalau siapa dengar saya tak ingat sangat tapi yang pastinya apabila Nabi Adam alaihissalam ada anak tu kembar. Kembar dia laki perempuan. Okay. Jadi dia ada Habil dengan Iklimah atau Buddha. Okay. Lepas tu Qabil dengan sama ada Iklimah atau Buddha lah. Jadi bila syariat pada zaman dahulu, abang tak boleh kahwin adik. Okay. Jadi first punya twin, kembar tak boleh abang kahwin adik. Secondnya kembar pun abang tak boleh kahwin adik. Dia kena cross marriage. Okay. Abang kembar pertama kahwin dengan adik. Jadi dalam kisahnya mengatakan bahawa kembar yang kedua ni mungkin kurang handsome atau kurang lawa lah. Jadi dia objek oleh abang yang pertama. Jadi oleh itu Nabi Adam AS mengatakan siapa nak kahwin ikut kehendak yang kena korbankan benda yang dia sayang. Okay. Jadi dalam sejarah tersebut, abang korbankan tanam-tanaman yang dia, pasal yang pertama tu dia pandai dalam tanaman. Betul. Yang kedua dia pandai dalam penternakan. Okey. Jadi yang adik ni dia korbankan, dia kasih dikatakan sebagai maas ataupun kibash ataupun kambing yang gemuk, yang cantik, yang the best, yang dia sayang tu dia kasih. Nombor 2 Ustaz. Nombor 2. Okey. Yang abang dia kasih tanam-tanaman yang kurang baik. Okey. Okey. Jadi bila diberikan ataupun diletakkan di atas bukit yang disambar oleh Allah SWT dalam kisahnya adalah kambing lah. Maksudnya benda yang baik, yang terhebat tu, itu yang Allah Ta'ala berikan. Terima. Okay. Jadi maknanya itu adalah satu kita punya sacrifice kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah. Jadi itu hadiah. Hadiah, okey. Jadi bila zaman Nabi Ibrahim AS, the price yang bagi Nabi Ibrahim yang teramat sayang adalah Nabi dia, anak dia. Nabi Ismail. Pasal dia dapat anak dalam umur yang dah tua. Okay. Baru dia dapat anak. Treasure Ustaz. Treasure, okey. Dan kerana berdakwah, dia ulang alik. Dia tinggalkan anak dia di Mekah, dia ulang alik sehinggalah dapat berita. Kita tahu tentang berita Allah Ta'ala datangkan berita untuk menyembelih anak dia, Nabi Ismail. Nabi Ismail. Jadi itu yang jadi. Tapi kita tahu kisahnya ketika dia nak menyembelih, Allah Ta'ala tukarkan dengan kambing. Itu yang saya rasa kita pun rasa bahawa sebagai manusia pun kita punya feeling tu tak boleh mencapai tu darjat ke tahap Nabi Ibrahim, Ustaz. Betul. Just imagine sekarang ada orang instruction. Tapi dalam cerita tu dia bukan pasal Nabi Ibrahim seorang aja. Dia ada related. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, Nabi dia pesan dengan bapa dia, apa yang Allah perintah turutkan. Itu pun lagi satu level lah, Ustaz. Kalau bapa kita nak sembelih kita boleh cakap, "Pak, sembelih je, Pak." Tak rasa kot. Kalau bapa yang nak sembelih kita, apa hal bapa? Pak gila kan? Saya kalau call polis Pak kena tangkap. Tapi bukan untuk Nabi Ismail. Pasal dia seorang Nabi, dia tahu pun itu ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Jadi memang betul bila kita cakap pasal hari haji tu, Ustaz. Kebanyakan kan dia punya word tu haji. Kalau Aidul Adha tu adha, tapi kalau hari haji ni selalu orang Melayu panggil hari haji. Dia tak panggil hari raya kurban, hari haji. Dan juga orang-orang non muslim pun haji kan, hari haji. Dan apakah signifikan ibadah haji tu? Adakah itu memang hari haji tu memang khusus
untuk sambutan hari haji, apabila seorang tu mengerjakan haji, wukuf di Arafah, Betul. adakah itu dia punya Betul. signifikan? Dia kata Al-Hajju Arafah. Kalau orang tak wukuf ke Arafah, maknanya dia tak dapat haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Zulhijjah. Betul. Jadi haji ni berbeza dengan umrah. Umrah ni dia sebagai haji yang kecil, dia sebagai melawat, dia boleh buat sepanjang tahun. Tapi haji ni saja Musim tu ya. musim haji saja. Maknanya kalau dia terlepaslah dia. Lepas Dan haji ni pun dia ada sacrifice juga. Apa Maknanya dia? orang yang pergi haji ni, orang tak tahu dan tak pasti yang dia akan pulang balik ke tanah air. Kenapa Ustaz? Pertama kerana bila mereka, ini satu dia orang dalam manasik haji orang yang dalam haji ni dia dalam keadaan yang dalam pakaian tu apa namanya? Ihram. Dan ihram banyak pantang larang. Yang kedua dia nak ikut pantang larang dia. Lepas tu yang kedua yang pertama pantang larang, yang kedua kena ikut peraturan haji. Kalau lagi-lagi tapi jarang orang ambil haji ifrat. Okey. Sama ada tamattu ataupun haji kiran. Haji tamattu, haji kiran dan Haji ifrat. Ifrat maknanya dia buat semua manasik haji dia dulu baru dia buat umrah. Okey. Kalau tamattu dengan kiran ni maknanya dia haji dengan umrah lah. Dia buat sama-sama Sama-sama dia kira dia lepaskan dia punya bercukur dulu baru dia buat yang lain. Sebab tamattu dengan kiran ni dia ada kena dam. Ada dam. Itu yang saya pun dulu bila dengar pasal dam ni semua kan. Kadang-kadang sampai orang ingat main dam, kena main dam. Tapi kerana dam tu macam takut, orang takut make mistake jadi Ustaz tengok kalau orang mengerjakan haji di tanah suci, mereka meraihkan dan wukuf di Arafah, mereka rasa dia signifikan lah. Mereka sudah selesaikan ibadah haji dan mereka menyambut. Jadi kita di sini yang tak di sana lah Jadi apakah signifikan kita bila kita meraihkan orang yang mengerjakan haji dan kita di sini pula? Macam mana kita meraihkan suasana hari haji tu? Jadi bagi orang yang menunaikan haji, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Berbeza dengan orang yang tak buat haji, maka digalak-galakkan sangat sunatnya untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi siapa yang dengar ni podcast, saya memang alu-alukan kita ikut sunnah, iaitu berpuasa pada 9 Zulhijjah. Betul. Pahala dia macam mana Ustaz? Apa ganjaran dan pahala mereka yang berpuasa pada 9 Zulhijjah? Dalam bab ni wallahualam saya tak pasti. Mungkin saya terlupa ataupun saya tak jumpa dengan hadis tersebut. Mungkin kekurangan saya. Tetapi bila Allah Ta'ala tu janjikan satu ganjaran, bila Rasulullah cakap tu benda, hadis sahih dia kita jangan question macam mana pahala dia apa semua. Kalau Allah Ta'ala nak berikan, ambil je lah kira-kira bos dah kasih kira gitu Okay Ustaz, interestingly adalah bila kita di sini menyambut suasana hari haji, yang mereka di sana berbeza. Betul. Okay, jadi pasal orang di sini, masyarakat di sini, mereka sambut hari haji dengan ibadah korban. Betul. Kalau dulu Ustaz tu tahun 80-an 90-an kita selalu pak masjid. Nampak orang meraihkan ibadah haji tu, hari haji tu dengan ibadah korban. Betul. Tapi saya dulu masa saya youth saya muda tu, bila kita menyambut hari haji tu, kita nampakkan syiar Islam tu dengan berkorban. Tapi ada juga pandangan-pandangan daripada non-Muslim bila dia lihat, ni tau lah bila open kan, kita sembelih open tau. Betul. Kalau orang usually tempat factory kan, tempat sembelih apa tu, orang panggil apa? Tempat apa? Slaughterhouse. Tak nampak kan? Tapi kerana nampak, satu ketika dulu saya di masjid, ada satu orang macam nampak penyelembihan, nampak darah ni semuanya, mereka sama takut. Aduh, macam you all lah, very why you all do this? Sebenarnya macam mana Ustaz? dalam bab ini mungkin ada kesilapan daripada kita sendiri. Okay. Apabila kita dah berkorban dan kita tidak menjaga hal ehwal binatang korban tersebut. Tu, okay. Lepas tu dengan saya pernah orang tanya saya lah. Kata, apa ustaz ni? Dia orang ustaz lah. Kalau minta maaf lah, kalau dia dengar mungkin dia alah ini macam aku je, saya minta maaf. Pasal orang tu tanya saya, kata dia dah ambil gambar sembelih kambing, dia buat macam cerita game Mortal Kombat. Dia ambil kepala kambing tu, dia tunjukkan gitu.
Jadi maknanya benda-benda yang kita buat ni dia ada dia punya impact kepada kemasyarakatan yang lain yang bukan Islam. Dia kata, kenapa kita gore sangat dalam bab ni? Dalam bab ni kita tak. Jadi kalau lepas tu NEA implement cara yang baik, ditutup, tak boleh ni. Jadi benda-benda tu bila kita buat dengan cara yang baik, orang lihat benda tu bagus, respect, dia akan memberi. Dan kita ni dapat pujian daripada negara Malaysia. Ada ustaz-ustaz Malaysia yang saya ingat lagi, Ustaz Dr. Izzah Arif tak silap. Dia cakap, dia petik nama Singapura. Singapura ada cara yang terbaik, tak campur dirty area dengan clean area. Maknanya lepas dia dah sembelih, dia letak dulu kasih binatang tu mati betul. Potong kulit, baru dia masuk tempat area. Dia proses. Dia kata saya macam dia kagum. Jadi maknanya benda yang kita buat ni diiktiraf. Betul. Dengan cara yang betul, yang proses yang betul. Kalau kita daripada dulu buat benda ni, mungkin dia tidak jadi satu komplain daripada masyarakat. Yes. Yang bukan Islam, yang tak memahami sebenarnya apa konsep kita berkorban ini. Ni saya pun nak teringat kembali dulu Betul. Teringat semula bila saya di masjid. Bila kita dulu suasana dulu bila kita berkorban di masjid, memang suasana dia amazing sebab betul. dengan youth, dengan pakcik-pakcik, dengan volunteer, dengan masyarakat tengok kita punya drive driven tu bagus. Dan Ustaz touch buat cara penyembelihan dan exposure yang kita dapat, orang-orang non-Muslim tengok kita buat ibadah korban tu. Jadi ada juga unsur-unsur yang mengatakan bahawa kita ni macam evil lah, macam how you cut everything, all the blood, everything. Dan itu adalah di mana NEA comes in, dan the processes comes in. Ada juga masyarakat cakap, wah ni menyusahkan everything. Tapi bila kita tengok dari segi hikmah dia, betul, adalah Islam tu kena seperti macam gini. Betul. Jadi yang sebenarnya syiar dia, Ustaz just share with me. Syiarnya adalah pemberian daging-daging korban. Betul. Kepada apa? Orang yang fakir miskin atau orang yang memerlukan. Yes, itulah syiar dia. Sebenarnya the beautiful betul. part of it is that orang-orang non-Muslim nampak kita menjalankan ibadah korban tu, mereka nampak kitanya distribution. Betul. Bukan sembelih je tau. Itu tak perlu. Sebab tu orang buat slaughterhouse saja. Kan? Dia punya hikmah dia, ada kebaikannya, syiar dia adalah memberi daging-daging itu kepada daging-daging tersebut dengan orang-orang yang memerlukan. Yes, sama ada di Singapura ataupun di luar negara. Orang cakap di luar negara pun dia rakyat lagi fakir, lagi miskin kan. Dalam bab prosesnya, contoh menajamkan pisau binatang ni. Sebenarnya hadis Rasulullah memang ada. Ada tentang tajamkan pisau, jangan kita potong sembelih kambing tu sampai menyiksa. Betul. Cuma itulah, kita mungkin dalam segi proses tu terlambat untuk kita kena show ini actually Islam yang keluarkan. Kita kena buat. Tapi kita terpaksa NEA yang buatkan untuk kita. Betul. Sedangkan itu patut kita yang tunjukkan NEA kita buat gini. Betul. Jadi kita terbalik. Sebab macam Ustaz cakap betul, kita dah disibukkan dengan sambutan yang sungguh gah. Betul. Menyeronokkan kan. Betul, orang memang look forward untuk kambing. Macam diorang nampak livestock. Betul. Kambing-kambing datang. Saya dulu di masjid salah satu masjid. Dan kalau kita ingat yang bestnya bila kambing datang. Kambing lari, kambing terlepas kan, kita kejar semua. Dia macam apa tu Ustaz? Dia macam WWF tu. Dia cakap pasal gitulah banyak juga. Orang grip. Dia macam terbalikkan tu kambing kan, macam WWF kan. Jadi saya rasa macam seronok. Tapi ialah macam menyiksa kan itu adalah sekarang ni SOP dia macam kambing tu tak boleh diambil daripada belakang di tepi. Dia boleh nampak kita. Lepas tu kambing nak satu sembelih, satu masih lagi tak boleh nampak kawan-kawan dia. Correct. Jadi itulah SOP yang kita terlupa atau kita tak tahu dalam kita sambil seronok melaksanakan ibadah korban, kita sebenarnya pun ada buat kesalahan-kesalahan. Betul. Dan ini adalah ibadah tau Ustaz. Jadi banyak kita dah improve kita punya cara penyembelihan ibadah korban. Jadi itu perkara yang baik lah. Jadi Ustaz, kalau cakap pasal ibadah korban, selalunya lepas akhir sembahyang solat akhir haji, lepas tu kita tengok penyembelihan korban di masjid. Dan juga selalunya lazimnya itu aja tau orang yang look forward. Maksudnya kalau masjid tu atau tempat tu tak laksanakan, dia solat akhir haji tu dia balik. Dia balik, dia tengok TV, dia relax, lepak lah. Kira kan suasana tu hanya pada time solat tu, lepas tu dia balik dah tak ada apa. Jadi macam mana Ustaz kita nak membudayakan bahawa sebenarnya hari haji ni bukan hanya tu. Betul. Lebih dari itu. Apakah amalan-amalan yang ada tak
yang dapat kita raikan lah. Betul. Kita betul-betul take advantage bahawa hari raya haji tu special. Itu sebab berbezanya hari raya puasa dengan hari raya haji ni, hari raya korban ni. Hari raya puasa digalakkan bertakbir selepas maghrib sampailah ke esokan harinya selepas solat Idul Fitri. Idul Fitri itu dah habis. Berbeza dengan Idul Adha, digalakkan saya ambil yang masyhur lah, kita ada yang mengatakan lepas subuh pada hari yang 9 Zulhijjah. Lepas subuh terus okey. Tapi kita kalau nak ambil itu ataupun kita ambil selepas maghrib lah. Kita ambil lepas maghrib. Malam raya lah. Dia sampai hari Tashrik. Tashrik 3 hari selepas hari raya yang pertama. Mana hari yang hari pertama hari raya haji, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai asar. Kita boleh dibenarkan bertakbir. Ditakbir. Dan takbir tu macam abang kata, itu kita nak syiarkan Islam. Maknanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya ada takbir tu mengatakan dia ada signifikan pada bulan hari raya haji ni. Itu yang special dia. Jadi specialnya pasal hari raya haji ni sebenarnya penyembelihan pun boleh di-extend bukan hari yang pertama saja. Dia sampai hari keempat pada sebelum asar. Yang tiga pasal hari dia tu. Singapura pasal dia ada license. Yes. Tapi kalau negeri-negeri lain kita akan nampak lagi hari yang kedua, hari yang ketiga ni diorang masih kampungnya orang bawa kambing kan. Siapa yang nak, mungkin ada orang dapat rezeki hari yang mungkin baru gaji masuk contoh dia kata ada time lagi ni hari yang ketiga, hari ke tu terus sembelih ambil daging kasih kepada. Itu suasana Ustaz. Betul. Ustaz tengok bukan saya dengar pun negeri-negeri jiran pun suasana hari haji tu melebihi even suasana Aidilfitri. Betul. Maksudnya suasana mereka tu bila bertakbir, sambutan tu lagi gah tau daripada hari Aidilfitri. Betul Ustaz Betul. Dan selain daripada itu Ustaz, bila kita nak tengok tentang ibadah korban, bila saya nak sembelih seekor macam mana Ustaz ada konsep akikah dan juga korban dan juga apa orang cakap adakah saya dengar ni memang bila seorang tu nak berkorban dia kena tidak dia ada dia punya ibadahnya, dia tak boleh potong kuku. Dalam jelaskan Ustaz. Dalam bab ini ada berbilang pendapat lah. Kita ambil yang dekat dengan kita lah, mazhab Syafi'i dengan Hambali lah. Memang dianjurkan untuk tidak memotong kuku ataupun apa-apa bulu yang ada kat badan. Maknanya dalam badan saya macam berbulu Ustaz, macam mana Ustaz? Apa-apalah kita kira hairy chest ke kaki ke apa kan. Walaupun tempat kita punya pubic part pun memang tidak digalakkan. Apabila mulanya 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah hinggalah kita dah habis selesai kita ambil korban. Baru kita dianjurkan untuk kita bersyukur. Semoga apa-apa yang ada badan kita tu bila gugurnya dengan sekali lah, InsyaAllah dengan dosa sekali kan kita InsyaAllah dapat pahala lah. Tapi berbeza dengan pandangan Imam Hanafi dengan Imam Malik. Dia kata benda tu sekat general aja. Kalau nak buat tak nak buat tak apa. Jadi sebagai umumnya lah. Tapi kalau kita mengikut mazhab Hambali dengan Syafi'i memang dia sunatkan. Disunatkan. Dia bukan satu haram, tapi dia satu galakkan lah. Jadi kirakan kalau tidak boleh potong kuku, tak boleh bercukur rambut tak boleh potong lah, betul. Jadi saya pun tengok kadang-kadang siapa nak buat, dianjurkan buat sebelum 1 Zulhijjah. Maknanya kita potong kuku dulu, kita clean up dulu, bersihkan. Dan selepas tu InsyaAllah lah. Sebab takut Ustaz kalau dia terlupa nak bersihkan diri dia kan. Dah 10 hari kirakan dah jadi rocker sikit lah. Dengan kuku panjang. Dengan rambut panjang kan. Itu maknanya itu pun satu sacrifice kita. Pengorbanan mungkin waktu itu kita nampak bila kita selalu cukur, kita nampak mungkin kita muda kot. Bila kita dah nampak kita, masya-Allah aku ni nampak berumur ingatkan kembali kepada kita punya fitrah kita. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz ni tips lah Ustaz boleh berikan sebelum kita tutup podcast ni. Apakah sebenarnya tips dan juga nasihat Ustaz pada mereka yang nak pastikan bahawa sambutan Aidul Adha hari haji ni lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya, atau cara mereka menyambut. Okay, nak cakap terus terang, kalau orang biasa-biasanya hari haji mereka tak, dia signifikan tu mereka tak samakan, tak sama dengan hari raya puasa kan. Sebab sambutan sebulan, berziarah sebulan kan. Tapi kalau hari haji cuma just on that day je dah habis finish. Jadi macam nasihat Ustaz,
apa Ustaz yang perlu kita lakukan untuk kita berubah pada tahun ni? Contoh okey, ni adalah anda digalakkan buat ni, jadi anda buat ni, anda melakukan ibadah ni, jadi dia punya feeling tu hari raya haji tu berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya lah. Boleh Ustaz kasih dia saya rasa dia tak ada perbezaan, dia sama juga. Orang tetap menziarahi, okay, alright. Cuma dia tak berlarutan sampai open. Kalau hari raya Hari Fitri tu kita open house, rumah terbuka lah apa. Dia selalu orang masih lagi mungkin dalam seminggu kan. Tapi kalau misalnya dalam masih 4 hari hari pertama sampai hari keempat tu, ketika kita ziarah kat rumah orang tu, saya anjurkanlah tuan rumah ajak takbir bersama. Takbir bersama. Sama-sama kita mungkin kata okey, ini benda kita belum buat. Pasal kita satu benda yang baru ni kalau nak buat memang very asing. Dia awkward lah. Alien lah. Betul. Jadi kita boleh cakap okey, sama-sama kita takbir je, kita nak naikkan hype dia kan. Kita Allah. Betul. Sama-sama kita nak baca. Betul. Dan tuan rumah kalau boleh, kalau tuan rumah tak hafal, sekarang senang je, Google aja ada bacaan. Dia ada baca Romanize, ada baca yang baca je, sama-sama kita baca Allah. Jadi sedikit dengan sedikit kita akan naikkan dia semangat hari raya haji tersebut. Jadi macam dengan takbir. Pasal kalau hari Fitri tak boleh takbir. Habis. Betul. Hari raya haji ni kita ambil takbir dan dapat pahala. Okey. Ustaz. Saya nak dengar suara Ustaz. Saya dengar Ustaz macam awi sikit dah. Saya dengar Ustaz. Awi tak ada awak, ada awak. Jadi saya nak Ustaz punya suara, alunan suara takbir yang yang dapat menghidupkan podcast ini dengan lunaknya suara Ustaz. Ustaz boleh try Ustaz? Saya nak dengar sikit boleh? Boleh. Tak payahlah satu takbir. Simple je. Opening ni kadang-kadang. Itu tak payahlah. Tak payahlah. Okey, boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Relax Ustaz, relax. Okey. Boleh? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, beginilah saudara. Suara yang sungguh enak sekali daripada Al-Fadhil Ustaz Syafaat Sunan. Jadi Ustaz, saya nak touch the last part. Saya dah terlupa pasal pengorbanan Ustaz. Bila orang relatekan hari raya haji dengan Aidil Adha tu, pengorbanan dan ceramah-ceramah, syaran-syaran mereka emphasizekan, tekankan apakah sebenarnya pengorbanan kita sebagai seorang Muslim dalam kita menjalankan ibadah ni untuk meraih ganjaran dan juga rahmat Allah SWT. Bila kita cakap pasal korban ni, perkataan korban ni dia datang daripada perkataan qarib. Qarib ni dekat. Kita nak korban ni, kita nak dekatkan diri kepada Allah SWT. Betul. Jadi bila kita berkorban ni, apa jua lah, sama ada korban daripada penyembelihan binatang ternakan. Bila korban, kita nak dekatkan diri Allah Ta'ala, first kali kita nak ikhlaskan diri kita lah. Kita nak ikhlaskan diri kita. Yang kedua, kita nak yakin yang bahawa Allah Ta'ala ni akan terima korban kita. Yang ketiga ni bukan untuk show. Bukan untuk tunjuk aku korban. Ikhlas. Yang keempat, kita siapa yang nak berkorban di Singapura silakan. Kerana kita nak dapatkan masih kekal lagi ada yang nak buat livestock di Singapura ada. Cuma dia terhad pada masjid-masjid yang tertentu saja, boleh check dekat MUIS website. Tapi siapa yang rasa saya rasa saya nak berkorban dekat luar negeri kerana ia dapat membantu orang-orang yang, pasal korban tu dia yang signifikan dia orang yang jarang dapat makan daging tersebut. Seperti Ustaz, seperti apa? Contoh negeri-negeri yang mungkin negeri-negeri Malaysia pun ada, Indonesia pun ada. Yang mana diorang nak dapatkan makan daging tu agak jarang, setahun 2 kali lah bila ada hari raya haji. Jadi dia nak manfaatkan perkara tersebut. Dan mungkin ada satu-satu negeri dia bukan setakat manfaatkan, dia kepala pun orang makan. Semua tak kan? Dan kulit yang ada pada binatang tersebut pun orang akan ambil gunakan untuk keperluan mereka. Jadi betul-betul macam benefit betul the community lah. Dia ambil semua dia orang makan.
Kadang-kadang orang kita ni dia tak makan otak lah. Yalah, Dia tak biasa. Bukan kebiasaan orang kita. Betul. Tapi ada negeri lain dia apa yang ada pada kami tu sudah akan manfaatkan semua. Jadi itu terpulang. Cuma yang kita buat tu kita ikhlas bahawa amalan kita ni Allah tak terima. Kerana apa? Yang kita nak tu ada penyembelihan. Darah yang mengalir daripada kambing tersebut ia akan jadi penyaksi kita ke akhirat nanti. Yang kita buat ni ikhlas kerana Allah SWT. Dia ada satu ayat Al-Quran Ustaz pasal sebenarnya apa hadis ke ayat Quran saya Allah beritahu tentang firman tentang ibadah korban ni. Bukan daging yang bukan daging yang dipersembahkan tapi apa, ada kan? Saya tak ingat pasal benda tu, tapi konsepnya adalah kita buat tu dengan keikhlasan kita, dengan kita pengharapan kita pada Allah SWT agar Allah terima korban kita. Alhamdulillah Ustaz. Syukran Ustaz dengan penjelasan yang baik mengenai Hari Raya Haji, menghayati Hari Raya Haji yang mungkin kebanyakan daripada kita mungkin salah faham ataupun salah tafsir dan ingin tahu dengan lebih lanjut Ustaz. Ustaz memberikan penjelasan yang very simple, very direct. Sebelum itu Ustaz, saya ada pantun sikit Ustaz. Ni pantun special ni Ustaz. Nak dengar? Okey, dengar ni. Ketika duha muncul kelinci, berlari bebas merentas sempadan. Menyambut Aidil Adha yang suci, cerminan ikhlas semua pengorbanan. Itu adalah pantun Hari Raya Aidil Adha Ustaz. Okey Ustaz? Boleh. Saya nak nyanyi Mecawi, saya tak boleh Ustaz. Nanti teruk sikit suara saya ni. Okey, Alhamdulillah kita telah akhiri dalam satu podcast kita special bersama Ustaz Shafat Sionan, iaitu dalam menghayati Hari Raya Haji. Anda boleh dengar full podcast ini melalui Spotify dan YouTube bersama saya Radin Zainal Mustafa dalam podcast MDG Pulse Cakap Terus Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini dibawakan khas oleh Masjid Darul Ghufran.